Boleh jadi benar apa yang kita faham tu betul, boleh jadi salah apa yang kita faham, boleh jadi yahtamilu sidq wal kadhib, boleh ihtimal dia panggil. Itu bukan ilmu, karena ilmu tu bersifat dengan yakin, putuh yakin. Jazam dia panggil. Jadi kalau tidak jazam, tidak putus, tidak yakin, maka tidak dipanggil ilmu, tak panggil ilmu gitu. Hanya sebatas maklumat. Maka maklumat kena tapih. Tak boleh kita terus baca Google Nabi menegahkan kami membina binaan di atas kubur. Tak betul lah orang Melayu ni. Ada belindang, ada batu nisan, kita kena sodok lah ke. Start kata sodok, pergi sodok habis kubur-kubur biar licin. Gitu. Sesatlah kita. Teruk kita perangai tu. Cari balas dengan orang kampung tu. Orang kampung, mana kubur ayah aku? Tak ada habis dah. Bida'ah semua ni. Nabi suruh runtuh semua binaan atas kubur. Tak betul faham gitu tu. Ini hadis sahih. Hadis sahih ya, tapi kepala kontak kamu memahami hadis tu tak sahih. Jadi hadis bukan setakat sahih yang penting. Penting laginya ialah kefahaman yang sahih itu. Tu macam ada hadis kan? Dua dalil. Sayyidina Ali kata, tidaklah aku diutuskan oleh Nabi. Aku diutuskan oleh Nabi tidaklah meninggalkan kubur melainkan diratakan, tidaklah aku tinggalkan berhala melainkan dihancurkan. Ini dalil hadis sahih ni, Bukhari riwayat, asahul kitab ba'da kitabillah, sahih Bukhari, runtuh semua kubur. Nanti dulu hadis tu ulama telah syarah khusus kubur musyrikin. Dalilnya mana? Dalilnya Imam Ali kata, Sayyidina Ali kata, tidak aku tinggalkan berhala melainkan aku runtuhkan. Artinya siapa penyembah berhala? Musyrikin. Bermakna tidak aku tinggalkan kubur mana? Lafaz umum, tapi wa uridu bil khassi. Lafzul umum, lafaz umum, tapi uridu bil khassi. Naknya khas. Kenapa? Kerana dalam masa yang sama Sayyidina Ali kata, tidak aku tinggalkan berhala melainkan aku hancurkan. Bermakna tidak aku tinggalkan kubur musyrikin melainkan aku hancurkan. Artinya disamakan. Tidak boleh ada timbul atau apatah lagi binaan dan alamat dan tanda dan sebagainya. Itu cara ulama kita mentafsirkan, mensyarahkan hadis. Lagi pula bertembung dengan nas-nas hadis-hadis yang lain yang sahih. Mana? Nabi sendiri itu membina binaan batu-batu di atas kubur sahabat yang meninggal, namanya Uthman. Bukan Uthman bin Affan, bukan Uthman bin Hunayf. Uthman mana tak ingat, cari sendirilah hadis. Itu Uthman mana, cari sendirilah hadis. Tu sehingga aku nampak putih ketiaknya Rasulullah mengangkat batu. Rasulullah suruh sahabat angkat, sahabat tak mampu, maka Rasulullah angkat. Berarti batu tu besar tu, dan bukan satu, banyak. Kemudian dijadikan tanda. Kemudian Rasul kata, hakaza, seperti inilah aku diperintahkan untuk menjadikan kubur sahabatku dan keluargaku. Begitu juga kubur Ibrahim, anak Nabi, diletakkan batu-batu merah di keliling, kemudian diletakkan tanda. Berarti Nabi pun meletakkan batu binaan di atas kubur. Macam mana ni? Ini hadis Nabi tegah, ini hadis sahabat cerita, Nabi sendiri yang buat. Nak faham macam mana? Ikut dia kata boleh belaka. Tak ada gitu. Itu tidak minda usuliyin kata ni. Maka ulama usulul fiqh ada kaedah dia, idza ta'arada bainan nassaini, apabila bertembung dua nas, satunya tegah nahyun, satu lagi jawazun, artinya Nabi buat, artinya harus, maka humila ditanggungkan nahyun tadi itu nahyul karohah, tegah makruh, tidak haram. Maka ulama fiqh pun tulis dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah ke Malikiyah ke Hanabilah ke Hanafiyah ke, membina binaan di atas kubur hukumnya asal makruh. Kemudian jika menyebabkan binaan tersebut sempit kubur orang lain, haram pula. Nak kau rumah banglo, nak buat rumah banglo tu, nak kau dia tang seri tu kan, kubur dia kena ada ekong, kena ada macam rumah banglo tika hidup ni, haram saja lagu tu. Tetapi tu tengok dalam kitab yang Anatul Talibin, Hasyiah Jamal Syekh Sulaiman Jamal, Hasyiah Jamal ada 4 jilid. Kata apa? Wa yustasna, dan dikecualikan hukum makruh dan haram ba'dul fuqaha, oleh sebahagian daripada ulama fiqh, kuburul anbiya wal ulama wal awliya was sulaha wa ghairahum,
akan kubur para nabi, ulama, orang-orang wali dan orang soleh dan lain daripada mereka itu yang ada pangkat-pangkat dalam agama. Itu. Kenapa? Li ihya'iz ziyarati wat tabarruki fih. Supaya hidup budaya menziarahi kubur mereka dan mengambil berkat dengan sebab berziarah itu sendiri mengambil barakah, mengambil iktibar satu hal. Fazuruha, Nabi sebut. Nah, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur. Dulunya aku pernah larang orang daripada menziarahi kubur. Sekarang fazuruha. Sekarang pergi ziarah kubur. Itu aku panggil hadis nasikhah mansukhah. Awal tu dinasah. Dulu aku tegah. Sekarang fazuruha, ziarah. Kenapa? Kenapa dengan kita menziarahi kubur tu boleh mengambil iktibar yang besar. Sebab itulah saya sangat suka kalau kita orang Islam ni kita ubah signboard kubur tu jangan letak tanah perkuburan Islam. Sebab apa? Sebab dia tidak mengingatkan kita kepada mati. Nah, lambat sikit nak siapa. Sebab kita orang bodoh tak? Tengok tanah perkuburan Islam. Lambat lagi aku orang hidup, lambat lagi mati. Duk main hidup semua tak mati-mati. Seeloknya letak rumah masa depan. Buh gitu. Nah, ni di signboard tu letak lagu tu. Nah, ini saya dapat ketika mana saya pergi ziarah di apa tu? Di Surabaya tu, di Bromo, Gunung Bukit Bromo, gunung berapi. Naik tengah malam nak tengok matahari terbit, turun pagi esok siang hari, turun sampai ke bawah tu, pergi makan kedai kat depan seberang jalan, duduk je tengok pintu gerbang besar. Apa itu leh? Rumah masa depan. Tunduk tengok bawah, tak ada sebutir pun rumah. Ada batu nisan. Allah kata, garang ayat dia ni. Oh, bekeng ayat dia ni. Jejak pada hati. Rumah masa depan. Allah. Inilah rumah masa depan aku sesat. Gitu. Jadi molek sangat tu. Kalau sini mesyuarat JKK atau apa, kita ubah. Cabut signboard lama tu. Tanah perkuburan. Tak boleh ingat kemati tu. Letak rumah masa depan. Mana? Rumah kita 24 tikat, 15 tikat ada atas bukit ni, itu rumah hak sementara. Rumah hak sebenar-benar rumahnya Nuh, rumah masa depan. Barulah pergi hijau kau pergi ke pasar ke mana kalau telitah tengok. Allah, astagfirullahalazim ya Allah. Ingat ke mati. Kafa bil mauti mau'izah. Memada dengan mati itu wa'izah sebagai peringatan. Jadi gitu cara kefahaman yang sebenar, faham yang sahih. Maka jangan kita pergi putuh kubur, jangan. Pergi putuh kubur ulama. Ada di Kelantan itu baru-baru ni. Kubur Syekh Abdul Samad bin Muhammad Saleh Al-Kelantani, masyhur dengan gelaran Tuan Tabal, guru bagi Tok Kenali. Tok Kenali. Guru kepada Tok Kenali. Dicabut wakafnya, kemudian dibakar signboardnya, kemudian dihancurkan belindangnya, batu ni habis licin. Kenapa jadi gitu tu? Kenapa jadi gitu? Sebab salah faham dengan hadis. Barangkalinya baca ni, atau dia mengaji dengan guru yang tidak ada sanadur riwayah wa sanadud dirayah wa sanadut tazkiyah. Itu bahaya tu. Maka sebab tu penting sanad tu penting. Sebab tu dia tulis panjang sanad. Kalau